Bayangkan dua orang anak, seorang cepat membaca, seorang lagi lambat, seorang petah bercakap, seorang lagi pendiam, dan tanpa sedar, anak yang lambat mula merasa dirinya kurang hanya kerana dia tidak berkembang seperti orang lain. Persoalannya, kenapa kita terlalu cepat risau apabila anak tidak sama seperti anak orang lain, sedangkan bunga pun tidak mekar pada waktu yang sama? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini: setiap anak mempunyai masa, cara dan perjalanan tumbesaran yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, hari ini ramai ibu bapa hidup dalam kebimbangan. Kita mahu anak cepat berjaya, cepat pandai, cepat matang, cepat menyerlah, dan tanpa sedar kita mula membandingkan perkembangan anak sendiri dengan anak orang lain. Masalah sebenar hari ini bukan kerana ibu bapa tidak sayang anak. Masalah sebenar ialah apabila kita terlalu terburu-buru mahu melihat hasil. Apabila anak lambat membaca, kurang bercakap, tidak seaktif orang lain, tidak mendapat keputusan cemerlang, ibu bapa mula panik. Ada yang mula membandingkan anak, menekan anak, memarahi anak, menganggap anak malas atau lemah, sedangkan hakikatnya setiap anak berkembang dengan cara yang berbeza. Ada anak cepat matang dalam akademik, ada anak lambat sedikit tetapi sangat baik hati. Ada anak menyerlah dalam komunikasi, ada anak berkembang dalam bidang kreativiti atau kemahiran lain. Masalah sebenar ialah apabila ibu bapa terlalu fokus pada kecepatan hingga lupa bahawa proses tumbesaran manusia tidak sama. Lebih membimbangkan, anak yang sering dibandingkan mula kehilangan keyakinan diri. Mereka mula merasa tidak cukup baik, tidak bijak, tidak membanggakan keluarga, sedangkan anak hanya berkembang mengikut ritma mereka sendiri. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam keibubapaan. Anak bukan mesin yang berkembang mengikut jadual yang sama. Satu, setiap anak mempunyai potensi berbeza. Ada anak yang cepat dalam akademik. Ada anak yang lambat belajar tetapi sangat kreatif. Ada anak yang petah bercakap. Ada anak yang lebih sensitif dan penyayang. Setiap anak membawa kelebihan tersendiri. Dua, tekanan dan perbandingan boleh melukakan emosi anak. Apabila anak sering dibandingkan, mereka mula merasa tidak dihargai, tidak cukup baik, tidak mampu membanggakan ibu bapa. Akhirnya, anak hilang keyakinan untuk mencuba. Tiga, anak perlukan masa, sokongan dan kesabaran. Tumbuhan tidak membesar dengan cara yang sama. Begitu juga manusia. Ada anak yang lambat berkembang pada awalnya tetapi menyerlah apabila dewasa. Yang penting ialah sokongan, kasih sayang, kesabaran ibu bapa. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang anak lambat membaca ketika kecil. Ramai orang mula membandingkannya dengan rakan-rakan lain. Ibu bapanya juga risau. Namun mereka memilih untuk bersabar, terus menyokong, tidak memarahi anak. Mereka memberi ruang kepada anak belajar mengikut kemampuannya. Beberapa tahun kemudian, anak itu mula menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Bukan sahaja dalam akademik, tetapi juga dalam keyakinan diri. Perbezaannya ialah anak itu tidak dibesarkan dengan tekanan yang melampau. Kisah kedua, seorang anak sering dibandingkan dengan abangnya yang cemerlang. Apa sahaja yang dia lakukan tetap dianggap tidak cukup baik. Lama-kelamaan, dia menjadi pendiam, rendah diri, tidak yakin dengan kebolehan sendiri. Bukan kerana dia tidak mempunyai potensi, tetapi kerana dia membesar dalam suasana yang penuh tekanan dan perbandingan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, dalam membesarkan anak-anak, jangan terlalu sibuk melihat siapa lebih cepat, kerana kehidupan bukan perlumbaan. Yang lebih penting ialah memastikan anak berkembang dengan sihat dari segi emosi, akhlak, keyakinan diri, nilai kehidupan. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita terlalu kerap membandingkan anak? Adakah anak merasa dirinya cukup dihargai? Adakah rumah kita menjadi tempat yang memberi semangat atau tekanan? Mulakan dengan langkah kecil.
Hargai perkembangan kecil, anak beri ruang mereka belajar mengikut kemampuan, elakkan membandingkan dengan adik-beradik atau orang lain, tunjukkan kasih sayang walaupun mereka lambat berkembang. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua EAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa membina generasi yang hebat dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain. Ya, kerana kita mahu melihat lebih ramai anak membesar dengan penuh keyakinan, kasih sayang dan sokongan emosi yang sihat. Ingatlah, anak tumbuh mengikut cara sendiri dan tugas ibu bapa bukan memaksa mereka menjadi sama seperti orang lain, tetapi membantu mereka berkembang menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Teruskan menyokong, teruskan bersabar. Kerana ibu bapa yang hebat bukan ibu bapa yang mempunyai anak paling cepat berjaya, tetapi ibu bapa yang tetap percaya, menyokong dan menemani anak dalam setiap proses pembesaran mereka. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang membesarkan anak-anak dengan penuh hikmah, kesabaran dan kasih sayang, agar mereka membesar menjadi insan yang yakin, kuat dan bahagia dengan diri mereka sendiri.